Dia ada saiz dia. Nampak? Korang kena sandpaper halus-halus, cun-cun baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Video sebelum ni yang aku tunjukkan yang carburetor ni kena servis kan. Ini semua dah servis. Dalam pun dah bersih. Jadi hari ni apply untuk pasang. Okay. Tak susah pun geng nak buat benda-benda macam ni, nak buat apa, servis carburetor apa semua kan. Sayanglah motor kalau korang tinggal lama-lama tak biar macam tu je. Tengok macam motor fake ni jadi apa kan. Dia motor biar lama-lama ni makan diri lah jadinya. Ni dia punya tayar pun agak juga ada bocor halus. Untuk next video mungkin kita akan fokus kat tayar pula. Barang semua dah sampai dah, cuma tinggal nak buat video je. Masa geng. Ni pun sebab korang support je. Kalau korang tak support ni mungkin tak buat dah video-video macam ni. Okay, dia punya slide ni sebelum ni ada kesan minyak dia jadi macam ni. Ni yang kesan lama ni. Bawah ni apa, fit tak buat lagi. Sekejap lagi kita cuci sikit sebelum nak masukkan dekat carburetor. Ni korang kena cucikan dulu lah sebelum nak masukkan dalam carburetor. Ni penting tak sebabkan yang sebelum ni memang bila kita pula throttle, sebelum ni kita pula throttle memang dia tak ada main lah. Tapi ni dah ok. Nanti kita masukkan dalam carburetor baru kita test. Ni pula ni kalau korang ada stopper, dia letak stopper lah. Tapi macam fake nak ni kan mudah pakai skru je. Sebab dia punya apa, spekok dia dah start leaking. Dia tak boleh nak kawal lah. Dekat slide ni kan dia ada daki-daki tahi minyak apa yang warna kuning tu kan, dia melekit-lekit tu kan. Jadi nak kena buat keluar juga benda alah ni. Korang tengok macam mana Fik buat. Mudah je. Dia ada punat kecil tu tau. Punat kecil tu kena buat keluar dekat lorong dia. Nanti dia ada dia punya lorong tu just tarik je. Okay, ni yang kat dalam tu ni kena cuci. Ni dah buka dah. Yang dia punya ni pun kena cuci kat sekali. Macam korang kalau beli minyak petrol asing letak dalam botol, tak kisahlah pakailah yang tu. Tapi macam Fik nak pakai yang dalam tank ni sebab nanti nak refill lain dalam tank. Jadi kita on speko. Ni je lah, pakai minyak yang dalam tank ni. Buat mudah-mudah je geng. Benda ni tak susah pun. Asalkan korang minat, jadilah benda ni. Ni dia punya jarum dia ni. Jarum dia ni dah berkeladak dah. Dia punya minyak tu, minyak petrol tu. Korang tengok macam air pipe kan, korang buka halus macam tu je. Senang nak buat cuci-cuci. Tu korang nak apa, nak bersihkan dalam tu pakai berus gigi je. Benda-benda macam ni kena minat. Kalau tak minat letih layan benda halus je ni. Ni yang tadi tu lah. Benda ni kotor ni.
ni daripada tai-tai apa petrol tu. Sebab kan dah lama gila apa fit tak ni tak start motor, jadi macam ni lah. Lagi satu yang penting ni lah, ini tersangatlah pentingnya, nampak ni. Ni dia punya jarum ni korang kena kalau boleh sandpaper kan, dia ada saiz dia, nampak. Korang kena sandpaper halus-halus, cun-cun baru masuk. Tapi jangan sandpaper terlalu apa lebih sangat. Ini antara tip-tip penting lah. Aku macam Fik tak banyak ilmu, tapi sedikit sebanyak Fik sharekan dalam ni lah. Tujuannya sebab takut Fik pun lupa. Jadi apa yang Fik dapat, Fik share dalam ni. Ni dia punya yang dekat dalam dia tu, korang kena cuci lah. Cuci agak-agak bersih lah, nanti boleh masukkan balik. Ok, macam ni. Ok, macam ni. Biar ada sikit-sikit ni kan, sepatutnya takkan terjadi macam ni kalau korang pakai 97 dan ke atas lah. Sebab ni pakai yang apa orang kata, minyak yang biasa kan, minyak 95 tu. Jadi dia macam ni lah sikit. Tapi lagi bagus korang jangan tinggal terus lah motor. Better start walaupun sekejap pun start je. Ok, jom kita masuk fasa pasang pula. Ok, ni satu tip penting kalau yang mana korang tak biasa buka carburetor punya slide ni, dia akan jadi macam ni lah. Korang mungkin akan buka spring, pegang macam ni nak masuk kan. Sebenarnya dia ada cara yang lebih mudah sebenarnya. Ni Fik tunjuk sebagai contoh je lah, untuk sama-sama kita belajar. Tapi ini sebenarnya apa yang kurang sebenarnya, ini tak masuk lagi jarum dia tu. Jadi kita buka balik. Jangan sesekali lupa jarum tu. Apa yang dia nak cocok kan nanti kita tak ada jarum kan. Tapi cara ni susah, terpulang lah pada korang. Kalau korang selesa cara ni, korang buat cara ni. Selepas pada ni Fik akan tunjukkan cara yang lebih mudah, sangatlah mudah, tangan pun tak sakit. Korang kena stay tune lah, tengok sampai habis. Kau nampak betapa struggle-nya Fik nak bawa masuk dia punya kabel ni. Aduh, tepilah sikit, rambut pula kacau. Benda macam ni memang nak kena sabar dik. Tak sabar goyang dik. Okey, ni Fik tunjuk cara yang korang nak buat memang mudah. Cara ni awal-awal dulu waktu Fik muda-muda kan, memang Fik pakai yang cara yang first tadi tu. Tapi selepas
apa belajar tiru dengan sifu-sifu kan. Ini adalah cara yang terbaik setakat ni. Tak dinafikan korang yang tengok ni mungkin lagi pandai. Macam Fik tak pandai, cuma sajalah nak share nak buat konten kan. Jadi korang boleh lah juga tengok sikit-sikit, ambil ilmu sikit apa yang korang boleh top up kan. Jadi korang yang banyak ilmu, yang ada perbezaan pendapat, bolehlah komen-komen kat bawah. Jangan malu, jangan segan. Kita share-share je. Tapi korang macam korang dah pakar kan, korang anggap lah Fik ni sebagai budak yang tak tahu apa-apa. Dia akan jadi macam tu. Spring tu dia akan jadi macam tu. Korang letak cable tight dan terus macam tu je. Ni nanti masukkan je dia punya jarum, dia punya slide, dia punya plate dia masuk kat dalam. Kau masuk je terus. Memang senang gila. Remeh dia ini je lah, dia punya plate tu dia pandai turun ke bawah kan. Ni tengok, kalau korang betul-betul fokus tak sampai berapa minit pun rasa tak sampai rasa kan. Lepas dah masuk tu korang potong lah cable tight tu. Okey, korang ambil balik carburetor yang dah cuci tu, korang masuk sikit petrol celah-celah tu. Dekat slide tu pun korang letak sikit petrol. Ni dia ada lurah dia ni, nak kena sambungan ni. Nampak? Ini jangan paksa kau. Kalau korang nak buat masuk dia punya cap dia ni, cap carburetor ni, jangan memaksa. Agak sedap-sedap dia masuk dalam dia punya thread dia, sudah. Lepas tu baru korang pusing. Korang jangan paksa. Masuk balik, ada dua batang bolt and nut. Dia punya pemegang untuk carburetor tu korang masuk balik. Kuncikan dia tu pun sedap-sedap je, sebab dia ada berapa dia punya newton dia tu berapa je tu, tak banyak sangat. Korang jangan lebih sangat, kang tak pasal-pasal patah pula. Di antara carburetor dengan tengkuk dia tu ada getah tau. Yang ni Fik cerita ni kepada yang tak tahu je lah. Yang dah tahu boleh skip lah. Ni ada getah tengah tu, jangan abaikan. Kang nak setting angin susah. Nak setting angin dengan dia punya timing susah. Dia punya getah tu kalau korang tak perasan, tahu-tahu lepas ke dalam je. Kena jaga-jaga sikit dia punya getah tu. Tengok, Fik tak pandai kan, terkekial lah nak pasang nut pun terkekial.
tekanlah feed ya. Geram sebenarnya kalau tengok motor ni, tapi nak buat balik itu agak makan kos juga lah. Bila dah masuk, dah ketatkan nut tadi tu, kau kena tengok ni slide ni. Tengok kalau macam ni dia terganggu kan, sebab ni dia jadi macam ni. Jadi korang kena adjust lah. Ya. Jadi aku tarik ke sana nak tunjuk kat korang. Kalau kata dia terganggu, tak okey lah. Ni dia adjust. Dah tengok. Adjust tak? Dia akan jadi macam ni lah kalau dah lancar. Lepas tu ketatkan ni, nut ni kat sini, bolt nut ni dengan sebelah sana sama agak. Terima kasih lah korang yang support video Fik, yang komen-komen. Terima kasih banyak-banyak. Ini sebab korang ni, korang yang banyak support ni. Kalau tak, alamak, malasnya nak rakam-rakam video ni ha. Adik-adik yang baru nak berjinak-jinak tu, bolehlah like dulu abang punya apa channel ni ya. Janganlah malu-malu nak like. Kau komen sikit. Okey, lepas tu ambil pipe ni, bukakan. So kat sini. Ini pun korang tengok lah. Ni pun semua nak beli lain ni, nak restore balik. Tengok lah, teruk habis lah ni lah. Ok, untuk kali ni kita fokus dekat carburetor je dulu. Ok, semua dah siap. So ini yang mana skru-skru yang mana korang buka tu kan. Nah, korang masukkan yang ni mana korang letak ni sementara nak pasang tu. Sebelum ni Fit dah cuci dah, cuma ni sementara kan ada abuk-abuk tu. Alamak, tertanggal dah pula. Aduh, malunya. Ni susah start kan. Korang kena buat macam ni. Korang tutup, start je. Bila dia dah sedut sikit tu, korang start je terus. InsyaAllah mesti boleh.